Salam rasanya. Okey. Ni sekarang ni enjin dia manual lah, manual carburetor. Okey, carburetor. Owner ni dia nak convert kepada auto. Okey, auto. Ini video sebelum, nanti kita bagi video selepas. Okey. So, kereta ni dia dah nak habis clutch. Clutch memang dah nak habis lah. Bila kita tekan jauh-jauh sikit baru dia boleh masuk gear. Okey. So kita nak kena turun enjin, nak angkat enjin. Lepas tu kita convert ke auto 4 speed lah. Okey, 4 speed. Okey, ni 850 850 manual asal je. Okey, nanti kita nak convert ke 4 speed gearbox. Okey, LC&A punya. LC&A memang sesuai lah untuk 850 ni. Okey, ini video sebelum, dan tunggu masa kita tengah buat kerja. Tunggu masa kita tengah buat kerja. Apa yang korang kena tahu nak convert auto ni, apa yang nak kena buat. Okey, jangan main redah je kan. Jangan main redah je. Okey, wiring nak kena buat, apa semua nak kena buat lah, nak kena custom sikit. Okey, so ingat, okey, nak kena convert auto kena betul-betul mahir, bukan main terjah aja. Okey, alright, ngam. Kita terus angkat enjin. Drinking where the party at tonight, damn. That's when they start that backing it up on your homie, and that's a feeling that you just can't fight with. Fired up off that fucking Hennessy, she can't keep up her hands off me. We both in the club, high bouncing to the beat. When she turn around, this is what I told her. I like the way you do that right there, right there. Swing it when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Okey, kita dah buka dashaf, dah buka semua. Okey, so kita dah buka habis. So kita nak angkat enjin lah. Okey, angkat enjin untuk tukar gearbox lah. Untuk tukar gearbox. Pastikan semua buka pastikan semua buka. Jangan tak buka
to do now. Little care. Don't care, don't care. Right care, right care. Hands off me. We both in the club, high bouncing to the beat. When she turn around, this is what I told her. I like the way you do that right there, right there. I like the way you do that right there, right there. Then you look when you're talking, that make you stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. When you look when you're walking, that make you I like that. I like that. I like that. I like that. Thank y'all. I like that. I like that. I like that. I like that. Okay, besok kita masukkan gearbox auto ni ke enjin. Lepas tu kita masuk enjin lah. Okay, kita naik, kita masukkan enjin dekat body lah besok.
Okey, enjin pun dah buka, apa semua dah buka. Jadi besok kita transfer gearbox auto masuk ke enjin, lepas tu kita masuk enjin. Okey, masuk enjin terus, tak payah tunggu-tunggu. Kejap lagi kita buka ni kabel clutch. Okey, kita buka kabel clutch, lepas tu kita tolak ke dalam. Lepas tu kabel gear ni buka. Okey, kabel gear buka, kena buka lah kabel gear. Dah siap pun kita tukar yang auto punya. Okey. Okey, dah selesai dah kita ni. Okey, ini enjin 85 ah, gearbox pun 85. Okey, gearbox dia 850 manual lah. Gearbox dia 850 manual. Yang mana berminat nak gearbox, WhatsApp boy. Okey. Ni kancil 8 bulat kancil 8 bulat. Ini memang padu ni gearbox dia. Masuk AV ke apa ke, memang sedap ni. Gearbox 85 masuk 1000 cc memang bas. Okey, masuk 1000 cc, masuk enjin turbo, memang padu. Okey, mana berminat WhatsApp je. Gearbox kancil bulat gearbox kancil bulat memang padu lah. Gearbox kancil bulat ni. Okey, kalau gearbox kancil petak tu dah lama sangat kan, tapi gearbox kancil bulat ni memang padu sikit lah, sebab dia enjin baru. Okey, dia enjin apa, gearbox ni dia baru sikit lah kan, daripada kancil petak tu. Okey, ini Malaysia, buatan Malaysia ni, Highcom. Okey, yang mana nak WhatsApp boy. Okey, ngam. Yang mana nak convert auto, manual ke auto, WhatsApp kita je. Okey, kita akan buat macam ni. Okey. Okey. Okey, hari ni kita buka gearbox 850. Okey, gearbox manual kita buka dulu. Okey, sebab kita nak transfer gearbox yang auto kepada dekat sinilah. Okey. Okey, so sekarang ini kita dah buka. Okey, kita dah buka gearbox auto, gearbox manual kita dah buka. Jadi gearbox ni kita letak dekat sana. Okey. Okey, kita letak di situ. Dan kita buka clutch. Okey, clutch brake kita kena buka dulu. Okey, yang mana nak berminat gearbox manual 850 kancil 8 bulat, WhatsApp boy, WhatsApp boy. Yang mana nak tu, WhatsApp je kami. Okey. Kita buka ni dulu. Okey. Clutch pun dah nipis. Clutch pun dah nipis. So memang wajib kena tukar lah. Kena tukar. Biasanya kena tukar lah kan. Kita screw clutch, screw flywheel ni yang ikat clutch punya ni kita letak balik. Sebabnya screw ni susah jumpa lah. Screw ni susah jumpa, kena letak balik lah kan dekat flywheel tu. Sebabnya memang susah nak dapat skru macam ni. Memang boleh pakai yang skru lain, boleh pakai, tapi
set locknya kita ikat balik lah kan, supaya senang. Kemudian ada orang nak tukar flywheel ke apa ke kan, jadi kita boleh guna skru asal. Okey, skru yang ikat ikat flywheel ni. Skru flywheel dekat sini yang 14. Ni ikat clutch punya. Okey, yang ikat clutch. So kita buka yang ni. Okey, jenama kilat ni 400 Nm torque, 480 Nm torque. Dia boleh buka skru macam ni. Okay, skru 14, skru 17. Okey, skru die sharp, tengok pada ni lah. Skru die sharp tu boleh tengok pada die sharp lah kan. Okey. So yang ni kita letak kat sini. Okey, kita letak kat situ. So flywheel OC kita tukar. Lepas tu yang ni kita buka plate. Okey, plate. Kalau nak tukar ke auto ni, kena tukar plate pakai yang auto punya. Okey, plate gearbox ni kena pakai yang auto. Okey, yang ni yang manual. Okey, flywheel OC kita buka. Kita tukarlah flywheel OC. Okey, kalau boleh jangan congkir boleh, congkir sikit je. Okey, jangan sampai rapat ke dalam. Okey, kalau rapat ke dalam nanti kita lukakan dia punya housing flywheel. Okey, so oil seal ni kita tukar. Okey, ni dia flywheel oil seal yang baru. Okey, yang ni boleh tahan dalam 3 tahun ke 2 tahun lah. Okey, so supaya tak ada masalah, okey, kita kena letak boy biasa letak ni minyak hitam. Okey, minyak hitam. Ramai yang letak minyak grease. Okey, grease dia cepat mengeras bila okey, kita letak minyak hitam dekat keliling dia punya crankshaft ni kan. Okey, supaya dia licin, boleh inilah, dia tak kesat. Bila dia kesat masuk, dia akan dia akan lipatkan oil ni. Dia akan terlipat sendiri bila kita masuk kan. Kita masuk, jadi yang permukaan crankshaft ni dia akan lipat kan ni. Okey, sebab dia kesat. Okey, kalau boleh letak di sinilah. Letak minyak hitam kat sini. Okey. So dia licin, bila licin dia tak mudah lipat lah. Okey, tak terlipat dah. Nampak senang kan masuk. Tak perlu nak tak perlu nak ni. Cuma kita ketuk sikit. Okey, ketuk sikit. Okey, kalau nak tahu ketuk tu macam mana bang nak ketuk tu? Okey, nak ketuk ni biasa kau orang ketuk sampai bunyi dekat bunyi dekat housing ni. Okey, sampai bunyi dekat housing. Okey, kalau boleh guna yang 10 Nm lah. Okey, dah. Ada bunyi. Okey, so semua dah okey. Kalau kau kena rasa kalau dia ada timbul sikit tu, pastikan dia rapat dekat ni.
Okey, timbul sikit-sikit tu tak apa, jangan timbul banyak. Okey, ngam. So kita dah boleh sebab OIC ni dia ada besi dekat tepi-tepi ni, jadi kita boleh congkel lah kan. Kita boleh congkel dia supaya tak kena dekat housing dia. Okey, crankshaft housing, orang panggil crankshaft housing bukan oil pump ke apa ke, bukan crankshaft oil housing. Housing ni rumah lah, rumah. Okey, rumah oil seal ataupun oil seal housing crankshaft. Okey, nak ikat dia punya flywheel. Okey, kita nak ikat dia punya flywheel. Flywheel boy ada tanda boy ada tanda, dengan torque converter boy pun ada tanda. Jadi kita nak cari dia punya penanda lah. Okey, tu dia jumpa. Okey, dah jumpa dia punya penanda. So kita cari pula penanda torque converter penanda torque converter. Okey, okey, ni dia penanda torque converter. Okey, kalau kau nampak boy ada tanda tu sampai ni lah. Okey, untuk marking, sebabnya kita tak nak ada masalah dia berat kadang-kadang. Okey, kadang-kadang kita kita nak start kan, dia jadi berat. Sebab pernah kena dulu kita sebelum owner tukar gearbox. Okey, mudah start, bila dah tukar gearbox jadi susah, jadi dia berat nak start. Jadi boy terpaksalah tanda torque converter dengan tanda flywheel. Okey, sebabnya daripada half cut pun dia ada penanda juga tau, dia ada marking. Okey, dia ada biji dengan dia punya balancing tu. Lepas tu dengan tu banyak orang yang tak tanda. Jadi kita tandalah. Okey, supaya kemudian hari senang. Benda-benda macam ni jangan ambil mudah lah kan. Alah, tak payah tanda pun tak apa, torque converter kan. Dia boleh start dia sama juga kan. Tak ada, sebab dia torque converter ni dengan ni Jepun dia dah tanda dah tau. Sebenarnya dia dah tanda, dia dah marking. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor ni kan, dia dah tanda dah dia punya marking tu. Jadi kita nak buka tu, kita kena tanda dulu. Sebelum buka skru kan, kita tanda dulu yang mana satu. Senang kan. Dengan flywheel, dengan torque converter, tanda. Okey, nak ikat ni, nak ikat flywheel ke torque converter. Okey, dah. So kita boleh ikat ketat-ketat lah. Kita boleh ikat dengan ketat-ketat dengan senang hati.
Okey. Licin. Alright. Semua dah ikat. Okey. So kita tunggu nak sepat lah. Okey, semua dah ikat. Ngam. Kita nak pasang pasang starter. Bila dah pasang starter, pasang mounting macam biasalah kan. Dah pasang mounting dekat gearbox tu. Lepas tu kita boleh naik engine lah. Okey. Okey, engine mounting pun sudah ikat, okey. Semua dah ikat. Belakang pun dah ikat, apa semua. Dekat gearbox ni pun dah ikat. Okey. Dekat gearbox dah ikat semua lah. So kita besok kita akan pasang barang-barang. Lepas tu nanti bila dah pasang barang-barang lagi kita akan buat wiring. Okey, buat wiring. Lepas tu kita akan start lah kan. Start. Itu je lah. Okey. So jumpa next video. Okey, bye bye. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat tengah hari. Okey, hari ni dah pukul 2 lebih. Okey, 2 lebih petang Okey, 2 lebih tengah hari. Tengah hari ke petang lebih kurang lah. Okey, hari ni boy nak test drive kancil yang tukar kepada auto. Okey, kepada auto. Kita menggunakan gearbox 4 speed untuk enjin 850 Sekarang ni boy nak test drive gearbox ni ada masalah ataupun tak. Itu saja. Okey. So boy test dari dari bengkel. Ini ke Lita boy lah. Yang Lita boy yang selama ni boy test drive kereta orang kan, dekat sini lah. Dekat sini. Okey. So kita test drive dulu kan. Lepas tu nanti kita akan check up balik, tengok apa masalah gearbox ni kan. Dia ada simptom-simptom bila masuk D boleh jalan ke, ataupun delay ke kan. Kita nak tahu juga tu kan. Sebabnya kita takut nanti owner dah bawa ada masalah tengah jalan kan. Gear tak boleh masuk lah. Okay, dah masuk D, gear tak berjalan lah. Masuk reverse pun tak boleh. Semua gear pun tak boleh kan. Okay, kita test drive dulu. Sebelum nak bagi dekat owner tu, kita kena test drive dulu. Untuk kepuasan semua pihak. Okay. So dekat sini kilang ni dah membangun. Dulu tak ada kilang. Dulu padang pasir terkukur orang bagi. Sekarang ni dah ada kilang besar lah. Okay. Kilang besar dah. So dekat sini dulu dah boy test. Kalau korang tengok video-video yang 2020 2019 kita test, tak ada apa dulu dekat sini. Ni sekarang ni dah ada kilang-kilang besar lah. Nampak tu, kilang-kilang besar. Okey. Sekejap je membangun. Jalan pun dah teruk dah. Lori keluar masuk. Dekat sini je, jalan sini pun dah teruk. Nampak kilang-kilang besar ni nampak. Okey. Dulu tak ada, kosong. Dulu padan jarak, padan terkukur. Okey. Boy test dekat sini dulu. Laju 120 boleh. Ini tak boleh dah 120. 40 je boleh bawa. Sebabnya lubang lepas lori-lori kontainer masuk habis.
Nampak jalan tu habis. Tu jalan tu. Habis jalan. Habis semua jalan. Dulu kita test sedap je kan. Test lepas buat enjin orang, test sedap je. Ni tak boleh dah. 40 pun kita takut lah. Okay. Alhamdulillah, gearbox okey. Rasa tak ada masalah lah. Tapi boy kena bawa jauh. Okay, boy kena bawa jauh. Sebab kita nak test. Sebab takut gearbox ni ada masalah. Takut owner dah bawa sampai rumah kan. Dia call, return balik. Satu hal pula kan. So kita kena tunggu enjin ni panas betul-betul kan. Enjin ni panas betul-betul, barulah kita ni barulah kita tahu gearbox ni okey ke tak kan. Okay. So boy test, rasa dah enjin kipas dah berjalan berapa kali dah kot kan. Sebab kita tak buka aircon kita tak buka aircon. Gearbox memang smooth lah. Kita tekan dia pergi, kita tekan pergi, tekan pergi. Gearbox memang smooth gila. Tekan pergi. Cuma bila tekan pergi, brake tu kena mantap lah kan. Kalau tidak apa B2B nanti kan. B2B tu jangan main-main. Nampak kilang-kilang besar semua. So boy nak bagi tahu siapa yang nak convert manual tukar auto untuk kancil kan. Daripada korang duk beli kereta kan baru-baru, lepas tu komitmen lagi banyak. Komitmen, okay, bayar bulan-bulan. Lepas tu komitmen, korang kena bayar deposit kan. Lepas tu kalau deposit confirm dah 1000. Okay, muka booking. Lepas tu kalau tak lulus kena lagi kan. Tak lulus kena lagi. So lepas tu bulan-bulan no payment, confirm 10k. Daripada 10k tu, kalau korang ada kancil ataupun kenari yang dah sadai, buat je. Daripada korang duduk bayar bulan-bulan, bayar deposit, bayar muka 1000, bayar deposit 10. Okey, tak ada dah sekarang 5k apa ke, semua 10k ke atas. Sebabnya deposit 10%. Okey. Lepas tu bayar bulan-bulan lagi. Protect insurance lagi setahun, dah 1000 lebih. Lepas tu maintenance. 5 perkara ni korang wajib untuk kereta baru untuk kereta baru yang keluar. Tengoklah harga berapa ribu kan. Kalau kereta tu harga Azia pun dah 20 lebih. 20 lebih paling basic kan. Paling basic Azia 28,000 kan. Lepas tu dia punya insurans road tax 1000 lebih setahun. Kan, road tax 100. Insurans confirm dah 1000 lebih, dah 1800 dah dekat situ. First party. Kalau korang ada kecil ke, klisa ke, yang sadai lama, ataupun keka ke, yang korang nak rasa berbaloi lah buat kan, daripada duduk sadai lepas tu pergi jual kan. Seeloknya buat balik kereta yang lama-lama tu. Tak kira lah berapa tahun sadai, asalkan boleh restore balik macam baru. So keselesaan tu ada. Dan masa depan tu ada. Okay, masa depan tu ada. Tukarlah enjin-enjin apa yang
enjin yang elok sikit lah kan. Okey, kalau kancil tu elok enjin tebur ke, kalau korang nak jalan jauh elok enjin tebur. Sebabnya naik bukit memang sasah tekan pergi je kan. Kalau nak main town ni enjin A pun cukup lah kan. Okey, so kancil ni aircon tak ada ni. Aircon tak berapa sejuk. So kita kena buka lah tingkap untuk menyejukkan badan boy ni. So kita kena bawa jauh sikit. Okey, bawa jauh sikit sampai ke atas. Okey, sampai ke ke UiTM atas tu, atas bukit tu. Lepas tu kita U-turn balik lah. Okey, macam tu lah. Okay, kalau korang nak harap kereta-kereta baru ni, kalau yang bajet-bajet tu janganlah kan. Jangan nak apa, kita guna yang sedia ada je. Buat balik yang sedia ada. Untuk kereta backup, kita tak tahulah masa depan kita kan. Kita tak tahu masa depan kita macam mana. So ada kereta backup bagus. Okay, kereta yang korang dah bayar dekat 5 tahun, pakai je dulu. Pakai je. Okay, yang sidai tu korang buat restore balik. Okay, jangan ambil kereta-kereta baru. Bukan boy tak suruh ambil sebabnya kita tak nak beban. Okay, terbeban dengan hutang. Lepas tu macam-macam lah kes. Okay, bila dah terbeban dengan hutang, jadi efek pada keluarga kan. Okay, so fikir-fikirlah. Ada kereta yang lama buat balik. Okey, ada kereta yang lama buat balik. Senang. Geran dah dekat tangan kan. Geran dah dekat tangan. Barang dah kenal kan. Jangan tak kenal barang kan. Kena kenal barang. Okey. Dan kena kenal pomen. Pomen yang buat tu siapa? Okey, itu yang penting. Kenal barang, kenal pomen. Memang cun lah. Okay, so boy nak bagi tahu yang mana ada kereta lama-lama, itu je. Okay, alhamdulillah kereta ni tak ada sentap, tak ada apa. Gearbox okey. Cuma exhaust dia bocor. Exhaust dia bocor. Okay, kita test drive dekat depan tu. Lepas tu kita akan U-turn balik ke bengkel. Lepas tu kita tengok lah. Okay, sebab kita nak test drive ni untuk jangka masa lama kan. Untuk jangka masa hayat gearbox ni boleh pakai lama ke tak kan. So kalau boleh pakailah minyak yang ori. Okay, pakai minyak yang ori. Jangan pakai yang cikai-cikai punya. Untuk jangka masa hayat, untuk biasanya untuk gearbox ni kita bagi dalam warranty. Untuk tukar gearbox ni dalam 2 minggu lah kan. 2 minggu selepas keluar pada bengkel lah kan. Selepas keluar pada bengkel, so InsyaAllah semua akan okey lah kan. Semua akan okey. So kita nak test drive dulu. Test drive dekat-dekat ni supaya kita tengok tak ada masalah. Ada masalah apa gearbox ni kan. Barulah
barulah kita boleh kita boleh tengok apa masalah dia. Takut nanti owner bawa ada masalah bila dah sampai rumah kan. Yang tu kita tak nak. Okey. Gearbox ni boleh kena test dulu kan. Kena test betul ke tak elok gearbox ni. Sebab kita tak nak dua kali kerja. Okey. Dah sampai tangan owner komplain. Gearbox tak boleh pakai, gearbox tak boleh jalan. Pusing dekat sini je lah. Okay. Boy rasa ada masalah dekat gearbox ni. Ada masalah. Okay. Macam gearbox slip. Tapi kita tengok dulu kan, sampai mana dia boleh jalan. Sampai mana dia boleh jalan. Gearbox slip ni. Okey, kita kena sejukkan dia dulu. Sejukkan dia dulu. Gearbox ada bunyi. Tak boleh. Okay, kejap. Boy try reverse. Dia tak tangkap. Okay, dia tak tangkap. Masuk di dia tak tangkap. Okay. Ini simptom gearbox ataupun torque converter. Tapi kita kena tukar balik lagi gearbox dia. Okay. So tunggu sejuk. Naya pun kena macam ni. Kalau owner bawa nanti mampus. Okay. So inilah kebaikan kita. Okay, bila kita dah tahu gearbox tu, kita akan tukar lain terus lah. Kita kena tukar yang lain. Okay. Ni boleh pakai LC LC. So kita akan tukar yang lain. Okay. So nanti boy akan update balik. Bila dah tukar gearbox tu, kita akan update balik. Okay. Ngam. Yang mana ada masalah kereta, terus bawa datang dekat kita. Okay. Boy tak ada ni. Boy tak ada kad apa semua, tak ada. Okay. Boy kalau barang boy bermasalah, boy akan tukar terus. Akan tukar terus. Okay. Bila dah masuk, tadi tak boleh. Ni boleh. Okay. So gearbox ada masalah. Takkan kita setiap kali nak berhenti traffic light, kita nak matikan enjin kan. Okay. So boy bagi relax dulu gearbox ni, sebab kita tak nak dia stress. Okay, kita tak nak dia stress. Dan kita akan tukar gearbox lain, ataupun kita test dulu torque converter. Kita kena tengok torque converter tu, sebabnya bunyi dekat macam dekat torque converter. Tapi seeloknya kita tukar gearbox lah kan. Kita tukar gearbox lain. Okay. Mungkin minggu depan dah boleh ambil.
owner ni minggu depan dah boleh ambil lah kereta ni. So kita bawa ke bengkel nanti. Okay, tunggu sejuk dulu. Boy kena tunggu sejuk dulu. Okay, untuk bawa ke bengkel. So kita tak nak nanti dekat traffic light depan sana tak boleh jalan dah. Satu hal pula jam. Jam. Okay, tu je yang boy boleh kongsikan pada korang kan. Kalau boy dah masuk barang-barang yang bermasalah, boy akan tukar terus. Boy tak nak banyak cerita. Sebabnya kita ni meniaga. So kita kena buat cara kita meniaga. Dan rugi, boy tak apa. Rugi tu untung rugi tu atas pada kita. Okay, so rezeki bukan manusia yang bagi ya, Tuhan yang bagi, Allah yang bagi. Okay, sebabnya Allah menggerakkan hati manusia untuk bagi rezeki dekat seseorang tu. Okay, so rezeki bukan datang daripada manusia. Okay, korang kena faham kan. Allah yang bagi rezeki sebab dia bergerakkan hati orang tu, seseorang tu untuk datang dekat kita, bagi rezeki dan kongsi rezeki dekat kita. Okay, so korang kena faham konsep macam tu. Konsep korang jangan berharap sangat. Okay, jangan mengharap sangat. Itu akan jadi syirik. Okay, so macam ni lah tugas boy kan. Kalau kita ada masalah, kita akan selesaikan. Macam tu lah. Okay, so kita doa yang baik-baik. Okay, itu saja yang boy boleh kongsikan pada korang. Apapun korang ada masalah kita, terus datang dekat boy. Ataupun call dulu sebelum datang kan. Call dulu sebelum datang. Nanti kita akan arrange macam mana. Kadang-kadang boy tak ada dekat bengkel Puncak Alam. Kadang-kadang tak ada dekat bengkel Kelantan. Okay, kalau korang nak jumpa boy, WhatsApp dulu kan, barulah kita boleh ni. Okay, so apapun, terima kasih yang mana menonton boy. Terima kasih. Nanti kita up lagi video yang gearbox baru. Okay, bye bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, hari ni boy nak test drive kancil yang convert engine. Engine pula dah ni, gearbox auto, manual tukar auto. Okay, kita test drive sebelum owner datang lah kan. Kita nak kena test drive dulu, barulah kita boleh bagi tahu owner kan. Okay, so dekat sini alhamdulillah rasanya tak ada apa dah kereta ni. Hanya kita nak test drive, lepas tu kita bagi tahu owner lah, dia datang ambil. Kalau gearbox dia okey, tak ada masalah kan. Okey, itu hari gearbox ada masalah. Gearbox LC kan, gearbox LC tu ada masalah. Jadi boy tukar balik. Lepas tu boy pakai gearbox L5 turbo. Okey, L5 turbo JBJL lah kan. JBJL. So kalau korang tengok dekat sini, dia punya gear smooth lah, smooth. Okey, masa tukar gear apa semua memang smooth lah. Dia dalam 3000 RPM, 3,500 dia dah tukar gear lah kan. Kalau gear 4 tu dia lagi low lah, dia tukar kan, RPM lagi low lah. Jadi kita test dekat sampai ke sana. Okay, kita bawa 100 km, tengok dia punya RPM tu berapa. Okay, biasanya kalau untuk 850 kita menggunakan gearbox L5 turbo, dia dalam 3,500, 3,600, 3,800 macam tu lah dia punya RPM. Dia tak tinggi sangat. Okay, kalau guna gear AV dalam 4,000 ke 4,500, 4,500 macam tu. Kalau AV 242. Okay, kalau gear auto AV 242, 4,000 lebih lah kan. Ni kita engine 850,
Carburetor kita pakai gearbox L5 JBJL lah. Jadi dia long tu ada, long ada, pickup ada. Okey. So kalau gearbox AV pun long ada, pickup ada, sebabnya dia ratio dia besar. Okey. Ratio dia besar. Cuma yang L5 ni dia apa tu? Dia bila kita tekan sikit dia akan terus tukar gear ke gear 3. Sebabnya memang dia macam tu lah rasanya. Okey. Kalau AV kita tak rasa. Kalau AV NA kita tak rasa dia tukar gear. Nak pun dah 100 lebih dah. Lagi satu dia punya fuel consumption, apa dia punya penjimatan minyak tu kan, lagi jimat lah daripada L5 ni. AV lagi jimat lah kalau untuk fuel dia, untuk minyak dia kan, petrol dia. AV lagi jimat. Okey. Sekarang ni kita bawa 80. Dia dah tukar gear 3. Dia tukar gear 3 80. Tak sampai 100 lagi. Kalau AV dia cepat je naik. Dia cepat je naik kalau AV. Sebabnya dia ratio dia besar. Ratio besar memang sedap. Okey. Ni kita buka aircon. Memang sejuk lah aircon dia. Malam-malam ni sejuk lah kan. Kalau siang hari tak tahulah kan. Ni dia 2. Untuk L5 ni dia punya gear memang sedap lah untuk 85 kan. Kalau 660 tak sesuai. Sebabnya dia akan, bila kita long dah sampai gear 4, dia akan tukar balik ke gear 3. Long balik gear 4 ke gear 3. Dia main lompat-lompat macam tu. Gear 3, gear 4, gear 3, gear 4. Kalau 660 lah kan. Kalau 850 ni okey. Okey lah sikit kan. Kalau kita nak tekan tu, dia akan tukar gear 3, lepas tu dia pergi ke gear 4. Sampailah 100 lebih lah kan. Ni naik bukit. Okey, naik bukit. Ni sebelah sana UiTM. Nanti kita akan U-turn depan ni. Okey, kita akan U-turn dekat depan ni. Naik bukit pun okey, selamba. Gear 4. Selamba je gear 4 naik bukit. Okey, 80 dah 3000 RPM. 80. Kalau 100 mungkin dalam 3006, 3008 macam tu lah. Okey. Kira enjin tak menggerang lah. Kalau AV ni dia dalam 4000 ke 4500 untuk AV NA. Kalau enjin 850 lah kan. Kalau 660 tu pun boleh pakai, tapi boy tak sure. Sebabnya dia takut dia gear dia lompat-lompat. Okey, gear lompat. Daripada gear 3 pergi gear 4, lepas tu gear 4 turun balik ke gear 3. Gear dia akan melompat-lompat. Okey. So alhamdulillah, gear pun smooth, tak ada bunyi, tak ada apa semualah. Okey. Ni owner kata dia nak bagi wife dia pakai lah kan. So kita okey. So kita ni bawa. Kalau naik bukit tu memang dia agak tinggi sikit lah PM, untuk dia panjat bukit, untuk dia bekerja keras kan. Kalau dah jalan jalan
flat, jalan landai tu dia tak adalah sampai tinggi RPM. Okey. Okey, sekarang ni boy bawa kecas 100. Okey, RPM dia 3006. Okey, 3006. 3006. Okey, nampak? Alright. Jadi alhamdulillah gear pun smooth, tak ada masalah. So yang mana berminat, kalau enjin yang lama-lama tu seeloknya buat balik enjin lama tu kan. Enjin korang yang lama-lama kan, kereta yang lama-lama jangan jual. Kalau boleh buat balik. Sebabnya sekarang ni agak keras lah kan. Okay, kalau korang nak beli kereta-kereta baru kan, agak keras lah modal. Okay, first down payment. Okay, down payment 10%. Kalau harga tu dalam Azia lah kan, 20 lebih, 30 lebih, kau kena spend dalam 3,000 ke 4,000. Okay, lepas tu bulan-bulan lagi. Okay, bulan-bulan lagi, bulan-bulan dalam 300. Okay, 300 ke 300 lebih, 400 lah. Okay, lepas tu maintenance. Kalau ada penyakit, sebab kereta-kereta baru ni banyak sensor. Okay, banyak sensor, banyak penyakit apa semua kan. Bila banyak penyakit, duit pun keluar lah kan. Okay, dah jumpa doktor, duit tu keluar lah. Sebabnya bila dah ada penyakit, mesti nak kena ada ubat dia kan. Ubat dia pun nak kena beli dengan duit kan. So duit pun keluar kan, bukan sikit. Kadang-kadang 700, 800, 1000 kan, ribu-ribu kan. Lepas tu road tax lagi, insurans lagi, tiap-tiap tahun. So ada kancil ke, ada kenari, ada kelisa, jangan jual. Okay, korang dah habis bayar kereta-kereta macam ni, dah habis bayar, seeloknya buat balik. Labur sedepuk je terus, dah boleh pakai sampai bila-bila kan. Boleh pakai sampai bila-bila kan. Anak nak pergi college ke, abang bagi dekat dia, buat bagi dekat dia, daripada duduk beli bayar bulan-bulan. Lepas tu makan Maggi. Makan Maggi bang. Jangan main-main. Waktu sekarang ni akhir 2024, 2025, ekonomi kita pun dah tak menentu kan. Barang pun dah mahal kan. So korang kena ni lah, spend lah kan. Simpanan tu, simpanan. Lepas tu untuk labur macam ni buat. Okay, orang kata, selagi stok benda-benda macam ni masih ada. Kalau dah tak ada, korang menyesal kan. Okay, so apa pun, boleh ucapkan terima kasih kepada owner. Okay, kerana sabar menunggu. So kita nak balik ke bengkel ni. Nak balik ke bengkel. Okay, korang dengar boy punya celoteh pun dah muak kan. Okay, so apa pun, boy ucapkan terima kasih pada korang yang support boy selama ni kan. Yang berbelas-belas tahun dah support kita kan. Alhamdulillah. So inilah hasil kerja boy. Apa pun, terima kasih lah banyak-banyak. Okay, ada masalah kereta, bawa dia datang dekat kita. Ada masalah kereta, bawa datang. Okay, yang mana area KL Selangor kan, Kuala Selangor, Jeram, Ijuk, boleh datang ke sini. Okay, yang mana ada kancil ke apa ke, Pro 2 KK lah kan. Okay, KK untuk KK, bawa je datang. Daripada duduk sidai lama-lama tu kan, bawa datang sini. Okay, itu sahaja yang boy boleh kongsikan.
pada korang. Apapun, like, follow, share video ni. Okay, jangan lupa, ingat AV, ingat boy. Okay, nak murah jumpa scammer, nak TikTok, datang ke kami. Okay, ngam.